ayah rancang. Saya sanggup jatuhkan maruah saya. Saya sanggup jatuhkan maruah you. Oh no, sayang. Tak. Awak tak salah. Awak tak salah apa-apa pun. Jodoh kita ni Tuhan dah tentukan. Takdir kita. Awak dengar cakap saya ni. Awak tak salah apa-apa pun. Dan Kem pun tak buat apa yang awak suruh. Tapi I yang teruk. I yang lari daripada you. I nak you ceraikan I. Masuk kali ni. Kali ni I buat sebab I rasa you dah tak boleh terima kami dah. I nak mulakan hidup baru. I dengan Amani. Perlu ke semua tu, Yusra? Sayang, awak dengar ni. Walau apa pun terjadi,